pacaran memang banyak pantang larang. Menjaga susila ibu bapa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini saya berada di kawasan Parlimen Shah Alam, ingin mendapatkan pandangan dan respon daripada rakyat Selangor berkenaan dengan isu video Mustafa Ali yang disebarkan baru-baru ini. Terlarang boleh pandang-pandang. Saya nak bertanya berkaitan dengan apa pandangan Datuk sendiri terhadap video yang dikaitkan dengan Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali. Saya berpendapat bahawa pelakuan seks ataupun video yang diedarkan ni kerana nampak apabila pihak pembangkang melibatkan tokoh pembangkang, maknanya yang akan terlibat ialah Barisan Nasional atau UMNO. Kalau benda ni berlaku kepada diri saya sendiri pun, walaupun tak serius lagi, tapi bila dikaitkan je, saya rasa saya sebagai seorang Islam, saya sepatutnya rasa malu. Dan apa-apa jawatan yang saya pegang, dan saya sepatutnya mengundurkan dirilah. Memang sejak awal lagi fitnah video ni memang diramal akan keluar menjelangnya PRU 13 ni. Dan ternyata sudah terang lagi bersuluh. Apa yang kita lihat sekarang, ini adalah satu langkah terdesak UMNO, di mana mereka melakukan satu kempen yang paling jijik dalam sejarah kempen pilihan raya. Parti yang bertunjangkan Islam, dia parti PAS ni sepatutnya dia dimansuhkan daripada Malaysia ni. Keluarkan dia ataupun bubarkan parti PAS ni. Kerana dia selama ni menguar-warkan perjuangan Islam, sedangkan isu agama, isu kalimah pun dia orang tak dapat selesaikan, sedangkan bangsa asing boleh melaung-laungkan dan memainkan isu kalimah Allah. Perbuatan ataupun tindakan pendedahan sesuatu yang mengaitkan ini merupakan sesuatu yang kita rasakan tidak sewajarnya berlaku. Itu yang pertama. Tetapi ianya telah sesuatu yang telah pun berlaku, dan sebagai rakyat kita melihat perkara ini memerlukan kebenaran yang harus diperjuangkan untuk membersihkan nama, kemudian imej dan juga keadaan semasa menjelang pilihan raya itu sendiri. Kerana apabila adanya sesuatu pertuduhan, maka pertuduhan itu merupakan sesuatu yang mencetuskan pelbagai tafsiran di kalangan rakyat. Dalam soal penggambaran video ni, mesti satu yang telah dirancang, dan dalam kelompok Pakatan Pembangkang pun dia ada 3 kelompok. So adakah mereka ada kejujuran? PAS tidak terasa tertekan dengan isu ini, dan ini adalah malah tidak menjadi kudis kepada fitnah yang berlanda ini. Tapi kalau dia betul-betul parti Islam misalnya, dia patut jaga moral dia sendiri lah. Dia tak patut macam kita punya moral kita, kalau kita bukan parti Islam pun moral kita jaga juga. Konteks yang ini saya fikirlah tidak wajar kalau seorang pemimpin yang bertunjangkan Islam kesana kemari bercakap soal Islam tapi masih punya kelemahan-kelemahan yang demikian. Individu terbabit perlu membela dirinya bagi membersihkan dirinya, kerana walaupun itu merupakan satu fitnah, tapi sebagai rakyat berhak mengetahui sejauh manakah kebenaran yang dikaitkan dengan sesuatu kes itu. Maka dia tidak boleh mengambil pendirian hanya berdiam diri seolah-olah meletakkan itu merupakan satu omahan dan fitnah semata-mata. Perlu ada sesuatu tindakan bagi menyatakan sama ada ya ataupun tidak. Sebagai parti yang bertunjangkan Islam, apa tindakan yang harus dilakukan oleh PAS dalam isu ini? Mana-mana pertubuhan pun lah yang berlandaskan peradaban orang timur, terutama orang Islam di Malaysia ni sendiri. Kalau ada yang itu berlaku, sekurang-kurangnya elok pucuk pimpinan pertubuhan tersebut memberi laluan. Paksa janganlah memberi lawan kepada beliau supaya mengundurkan diri je. Parti lain pun seperti UMNO dikatakan kafir, menjatuhkan hukuman dan membuat andaian dan fitnah yang kita tak dapat terima dalam parti PAS ni. Sedangkan dia orang alim ulama. Sebagai seorang Islam, saya fikir tak kiralah PAS ke siapa pun, pemimpin-pemimpin politik khususnya, dan apatah lagi mereka yang menjurus kepada percakapan mengenai agama yang menganggap bahawa mereka adalah sebenar-benarnya seorang yang benar-benar Muslim, tapi perlakuan yang sedemikian saya fikir tak elok. Dicadangkan bahawa PAS harus bertindak dan menyaman mereka yang telah membina blok-blok yang tidak bermoral ini di mahkamah untuk mengajar mereka-mereka yang tidak bermoral. Kita ikut cara-cara macam orang daripada luar negara kan.
Dia tak payah nak kira apa. Baru dapat gosip saja dia orang dah letak jawatan. Saya merasakan ini bukan sekadar melibatkan imej individu, tapi dia juga mempengaruhi persepsi terhadap parti itu sendiri. Jika parti yang bertanggungjawab yang menjadi amalan kebiasaan di peringkat dunia sekalipun, mana-mana tokoh yang dikaitkan dengan sesuatu skandal atau isu, maka dia perlu ada rasa bertanggungjawabnya itu. Perkara-perkara demikian ni boleh, kerana kadang-kadang kawan baik kita sendiri boleh menganiaya kita kan. Dan benda tak akan timbul kalau kita tak lakukan. Jadi saya fikir sebagai pemimpin yang berteraskan Islam khususnya, bertunjangkan Islam khususnya, tak sepatutnya perkara ini berlaku. Harapan saya agar pihak yang berkenaan hentikan segera amalan yang paling jijik dalam masyarakat kita. Dan ini bukanlah untuk menjadikan bahan kempen. PAS sepatutnya membuat siasatan dalaman dan kemudian PAS menyahihkan atau tidak bahawa rakaman itu adalah pelakuan yang sebenar. Dan PAS tak perlu menuding jari kepada orang lain. Sebagai parti yang mengamalkan Islam, kita ada peradaban dalam membuat siasatan. Dan gunakanlah peradaban itu mengikut undang-undang Islam. Kita tak boleh terimalah. Jadi sebelum mungkin kita elakkan perkara ni supaya musibah tu tak melibatkan penduduk yang lain. Pasal apabila seseorang Islam tu melaku perkara yang maksiat di suatu tempat penduduk, akan satu bala lain yang datang. Dan ini akan menimpa penduduk lain. Itu tanggungjawab kita, dengan segera kita kena basmi perkara tersebut. Dulu dia ada minta nak buat hukum hudud kan. Mantan Perdana Menteri kita, Datuk Mahathir, bagi dia green light. Tapi sampai sekarang dia tak buat pun. Tapi kebanyakan benda-benda yang maksiat ni dia akan cover. Harapan saya sebagai seorang Islam di negara saya sendiri ini, saya akan perjuangkan negara saya akan pertahankan negara saya sebagai negara Islam, dan saya akan pertahankan parti kesayangan saya, dan saya akan pertahankan bangsa dan agama saya. Saya Muhammad Hamzah melaporkan berita untuk IMR TV.